Oke, happy trading guys. Jumpa lagi kita pada video kali ini yang akan menerangkan tentang spesifikasi kontrak FCPO, iaitu kita akan fokus kepada size kontrak, apa itu size kontrak, nilai tick, apa itu nilai tick, dan juga nilai RM untuk produk FCPO. Oke. So, macam biasa kita akan berkenalan dulu dengan dia punya kontrak. Okey, sebenarnya kan untuk kontrak FCPO ni ramai yang trader ataupun yang baru join dalam FCPO ni dia tak faham tentang benda yang paling asas, iaitu spesifikasi kontrak FCPO ni dikurang faham. Jadi spesifikasi kontrak FCPO ni bila kita tak faham tentang nilai tick dan nilai RM, trader ni biasanya dia akan salah kira risiko, yang mana dia tak tahu pergerakan tu berapa. Lepas tu bila dia tak tahu pergerakan tu berapa, dia main tekan je. Jadi dekat situ akan wujud salah kira risiko. Risiko ni maksudnya apabila price tu bergerak berlawanan dengan dia punya analisis. Itu salah yang pertama lah. Yang kedua ni, bila tekan je order tu, position satu lot tu, dia mula terkejut lah. Apa hal ni? Nampak floating negatif 25, negatif 50, negatif 100, malah boleh cecah negatif 1000. So dekat situlah akan menyebabkan ramai trader-trader baru ni dia akan give up. Sebab apa? Mula-mula masuk trading tu dah pun mengalami kerugian. So dalam video kali ni saya akan terangkan spesifikasi kontrak ni dengan secara ringkas lah, supaya kita semua boleh faham dan juga kita tahu apa yang kita buat, apa yang kita trade dalam FCPO ni. Okey, seterusnya untuk permulaan kita nak tahu benda ni, of course lah kita akan tahu dulu size kontrak. Apa tu size kontrak? Size kontrak, okey, kita akan berkenalan dengan size kontrak. So size kontrak ni sebenarnya, kontrak ni dia adalah pada pergerakan untuk minyak sawit tadi. Jadi sebelum mengenali apa itu size kontrak, kita kenal dulu apa itu size kontrak. Okey, alright. So kontrak ni, kalau kita tengok apa itu kontrak SPO. SPO ni sebenarnya adalah futures crude palm oil. Macam video-video sebelum ni jugalah kita dah explain sikit. Dalam FCPO ni kita tak beli minyak sawit fizikal, tapi apa yang kita beli adalah, apa yang kita trade adalah kontrak minyak, kontrak niaga hadapan. So kontrak ni dia mempunyai spesifikasi yang tetap dan yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia, dan semua trader menggunakan spesifikasi yang sama. Okey, jelas untuk bahagian ni. So seterusnya kita akan pergi pula untuk size kontrak. So untuk size kontrak ni, info yang perlu kita tahu senang je. Okey, untuk size kontrak ni kita perlu tahu bahawa dia punya kontrak yang kita deal, dalam trading minyak sawit ni, dia adalah satu kontrak FCPO tu mewakili 25 tan metrik minyak sawit mentah. Ini yang kita perlu tahu. Walaupun kita tak terima minyak sawit tersebut, nilai pergerakan harga ni adalah berdasarkan pada saiz ini. So dia adalah berdasarkan kepada saiz ini. So kita tengok berdasarkan kepada saiz 25 tan metrik. So sebab itulah FCPO bukan kecil-kecil, tapi dia satu pergerakan kecil ni boleh memberi kesan yang besar pada untung dan juga rugi. Okey, so jelas ya untuk bahagian ni. Seterusnya jom kita lihat pula bahagian yang seterusnya, iaitu apa yang dimaksudkan tick dalam FCPO. Ini penting juga untuk kita ketahui dia, kerana tick ni main peranan apabila pergerakan harga tu berlaku. Okey, satu tick tu sama dengan RM1 per tan.
RM 1 per tan, dan satu kontrak tadi pula bersamaan dengan 25 per tik. Ini bermakna kalau kita lihat dalam FCPO ni, dia punya pergerakan tadi, market tu bergerak. Contohlah market tu bergerak daripada harga, yang asal. Contoh harga asal 4,000, price 4,000. So bila price 4,000 ni bermakna yang kita masuk tu 4,000. Alright, size 4,000. Kenapa kalau dia macam ni? Okey, size 4,000. So bila kita lihat dia punya 4,000 tu bermakna itu tempat yang kita masuk. Itu tempat yang kita masuk. Jadi bila harga tu bergerak, naik. Contoh dari dia punya price ni naik sampailah harga dia adalah 4,04010. Ini bersamaan dengan 10 tik. Jadi pergerakan 10 tik ni, jarak daripada 4,000 ke 4,010 ni, 10 tik ni lah yang akan dikira sebagai nilai keuntungan jika kita buat trading yang buy, maksudnya mengikut long position tadi. Contoh 10 tik. Jadi dekat sini kita akan dapat lihat RM 250. Jadi kat sini dah nampak 250. Dan bagaimana pula jika harga tersebut daripada 4,000 naik kepada 4,020. Jadi contoh harga dia 4,000. So pada 4,010, 10 tik, kemudian naik lagi 4,020. Jadi pergerakan daripada 4,000 hingga 4,020. So di sini adalah bersamaan dengan 20 tik. Jadi 20 tik ni macam mana kita nak tahu? So 20 tik ni akan didarabkan dengan 25. So bersamaan dengan RM 500 ringgit. Ini yang berlaku yang dikira dalam trading FCPO ni. Okey. So jelas bahagian ni? Okey, kalau dah jelas, kita akan pergi ke bahagian yang seterusnya, iaitu nilai RM dan kesan dalam trading. Okey, so kat sini kalau kita gabungkan sekarang ni semua ni, bila kita entry, dia bergerak. Setiap satu tik tu bergerak, akaun akan berubah RM25. Jadi kesan dia macam mana? Kesan dia contohlah kita letak stop loss 30 tik. So bila stop loss 30 tik, kalau kita lihat di sini, stop loss 30 tik. Jadi risiko yang kita akan dapat berapa agak-agak? Berapa jumlah risiko yang kita perlu tanggung kalau stop loss kita 30 tik? So kalau stop loss 30 tik, ini bermakna 30 tik kita akan darab dengan times 2 RM 25. So bila kita darab dengan RM RM25, total semua adalah risiko kita RM 750. Jadi dalam trading ni kita tak boleh suka-suka masuk tekan tanpa mengetahui secara tepat berkenaan dengan kontrak tadi. Kena faham. Bila kita faham benda ni, baru kita tahu nilai risiko yang bakal kita tanggung. Jadi untuk bahagian yang seterusnya, kita akan lihat pula iaitu kesilapan trader. Ini kesilapan trader. So spesifikasi kontrak ni bukan benda asas sebenarnya, tapi adalah bukan benda yang advance, tapi benda yang paling asas. Kalau kita tak faham benda ni, analisis kalau kita padu macam mana pun, dia akan menyebabkan kita akan rugi besar.
Sama juga bila kita tak faham benda ni, apabila dia bergerak mengikut arah yang berlawanan, emosi kita dah mula kacau. Kacau sebab kita dah lihat floating, ataupun kita dah pun mula mengalami kerugian terlebih dahulu. Jadi dengan sebab ni jugalah akaun kita mudah rosak. Jadi kena ada info yang jelas berkenaan dengan benda ni, supaya kita tak tersasar daripada laluan asal kita. So untuk kontrak ni kena jelas. Macam mana benda ni, macam mana benda ni berlaku, berapa jumlah yang kita nak rugi, berapa jumlah potensi untuk kita profit. Dan kontrak yang terlalu besar ni kita tak boleh buka lah, dia punya kontrak yang terlalu besar untuk modal yang kecil. Sebab apa? Dalam ni dia pelbagai. Bukan sahaja kita boleh set pada satu kontrak pada satu masa, kita juga boleh trade untuk 2, 3, 4, 5 kontrak dalam satu masa, bergantung kepada kita punya equity ataupun fund dalam akaun kita. Jadi contohlah, let's say lah akaun kita ada 20k, RM 20k. So bila ada RM 20k, bermakna kita boleh trade 2 kontrak. So bila 2 kontrak kat sini, 2 kontrak kita boleh trade. So bila 2 kontrak kita boleh trade kat sini, bermakna satu tick tadi akan didarabkan dengan 25. Maksudnya 2 tick darab 25. So makna kata untuk pergerakan satu tick bagi 2 kontrak tadi bersamaan dengan RM50. Ini adalah nilai yang kita akan tanggung ataupun kita akan lihat dalam kita punya trading. So dia tak terhad lah, maksudnya boleh masuk satu tick je ke untuk trade kat sini? Tak. Kalau nilai kita ada 20k, kita boleh masuk 2 kontrak. Kalau kita nilai kita ada 3k, 30k, kita boleh masuk kepada 3 kontrak. 3 kontrak. Jadi bila pergerakan per kontrak tadi ni, satu tick tadi akan digandakan mengikut nilai kontrak. Kalau ada contoh lah, kita ada 4 lot. 4 lot lah kita panggil. Kontrak ni dalam bentuk lot. So bila 4 lot kita ada, so 4 lot darab 25. Jadi satu tick tu bersamaan dengan 4 lot darab 25. Berapa nilai dia? Nilai per tick tadi sama dengan RM 200. Jadi let's say lah harga tadi 4000 bergerak ke 10 tick, 4010. Jadi pergerakan jadi ni sama dengan 10 tick tadi, dia akan darab dengan RM 200. So untuk pergerakan 10 tick tadi, kita generate profit ataupun risiko yang bernilai RM 2000. So kat sini memang banyak peluang untuk kita perolehi, orang kata apa, teknikal ataupun cara untuk nak dapatkan keuntungan. Tapi perlu jelas, jika macam ni dia punya risiko, begini juga dia punya profit, bergantung kepada kita punya nilai kontrak. So kena faham. Jika tak faham benda ni, masuk, kita akan menyebabkan kerugian yang memang takkan dapat balik lah kita punya duit tu. Maksudnya mungkin akan berlaku tekanan emosi dan sebagainya, seperti yang kita maklumkan tadi. Okey, so saya harap dengan perkongsian berkenaan dengan kita punya teknikal ataupun info ni tadi, spesifikasi kontrak ni jelas kita punya info-info yang perlu kita tahu. Jadi jangan lupa untuk follow YouTube ni,
supaya kita dapat tambahkan lagi nilai pengetahuan kita dalam trading ni melalui tajuk-tajuk yang lebih tinggi selepas ini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum.